Terima kasih Thank you. Selalu besar tu kan. Oh, Lepas tu nak terima kasih. Thank you. Duduk mana kan? Duduk mana? Sini juga kan? Oh, salah. Jauh datang sini. Saya kerja kat area sini je. Oh, okey. Okey. Kan? Susah tu kalau satu keluarga minta free, raya mesti susah. Okay. Terima kasih. Thank you. Thank you. Dah kat sini. Nak habis dah. Apa ni, nanti YB kira punya kalori. Betul. Tengok roti canai dia makan. Tak, Ya, ayam. heavy betul. Okey. Okay lah, makan telur je. Setuju. Terima kasih. Support. Wah, diorang beli beloba, ya Allah. Rasa macam tengah buka booth. Please ke? Kena buat apa? Macam raya. Korang tahu tak lagu apa lah? Korang tahu tak nama lagunya apa? Saya buat pop quiz. Apa nama lagu terbaru Vera yang telah disiarkan YouTube. live pada pukul 9 malam ini di YouTube? Orang tahu ke tak? Lebih indah berpisah. Oh, bagus. Lebih Tahu indah lah. berpisah. Kau tahu. Awal-awal apa nama lagunya adalah Lebih Baik Berpisah. Kalau tak Tapi pakai Bella rasa kalau lebih baik dia macam Dia macam kurang baik. dia kena lebih indah. Saya tak faham logik di sebalik perkara tu tapi saya Tak layan. faham. Layankan je lah. Kau batuk Kalau berpisah je lah. Apa beza baik berpisah, indah berpisah, Tak, comel kadang-kadang berpisah. comel berpisah tak adalah. Dia macam ni. Pemahaman dia macam ni. Kena explain. Tidak okey. Tidak semua perpisahan itu menyakitkan. Kadang-kadang indah sebab ia adalah lebih baik dan akan merasa lebih indah selepas perpisahan itu macam Oh, tu. okey kejap. Saya nak faham logik ni Kawan-kawan ikut logik dia. Dia kata bukan semua perpisahan itu boleh dilihat sudut negatif. Ada yang baik kan, ada macam tak adalah teruk, okey. Tapi kalau tengok music video tu sampai nangis, kena curang, kena campak apa, entah vas mana kesian. Pecah vas tu. Bazir duit tu. Sedih menangis sampai hujan-hujan pergi rumah ibu bapa. So macam mana? Itu adalah perpisahannya indah. Tolong berikan pencerahan mengikut logik akal. Semua budak pakai gelak. First nampak sangat dia tak fokus. Wow, cawan dan gelas baik tapi tidak menjawab soalan. Tolong jawab soalan. Okey. Bahawa Bella kata bahawa bukan semua perpisahan Aku tercekik kat sini. perlu dilihat sudut negatif. Dia ada perpisahan yang baik. So kena pukul tu, lepas tu berpisah adalah perpisahan yang baik. Maksudnya lebih indah berpisah. Selepas berpisah tu baru dia merasa keindahan tu. Baru tukar. Dia tukar definisi tu. Okay, tak apa, kita layankan, sorry. Sebab dia dah paksa saya berbicara sambil makan. Saya dapatkan dia kena stress kali. Oh, bukan lebih indah berpisah. YB yang indah. Dah jauh keluar topik bro. Makan apa? Saya makan dua telur separuh masak. Kita bagi tahu juga. I team Bella no matter what. Thank you. Yalah, wanita sentiasa betul. Itu sajalah jawapannya. Betul ke tak? Wanita betul tak? Dia hanya mampu angguk. Betul. Betul? Kata betul? Ada orang tanya, kenapa semua lagu sedih-sedih je? Sedih, menangis, atau pecahkan cawan, berapa banyak cawan telah dilemparkan, lepas tu mesti ada jatuh, terlantar, mesti ada hujan mesti ada, itu penting. Saya tak tahu kenapa tak ada payung. Orang cakap sediakan payung hujan, payung memang tak ada. Jadi bila menangis mesti hujan, walaupun boleh menyebabkan demam, tak apa, demam tu tidak penting. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Tak tahu dia walaupun tanya. Mana lagu-lagu yang fun-fun
Ni kalau live dengan komposer pun mati akal lah. Minta maaf ya komposer, saya memang tak tahu. Saya budak baru belajar. Saya hanya fokus di parlimen, tapi sebagai kepala dasar saya nak belajar lah benda baru. So you teach me lah. Saya rasa dia patut live dengan director dan komposer. Ya. Macam cerita apa tau, Ahmad Albab tu tahu kan, tengok. Yang kenapa ataupun ni seniman dia lapuk. Takkan tanya pun salah. Tak salah. I tak cakap salah. I happy you tanya-tanya. I suka tanya lagi, tak apa. You tanya tu pun dah membahagiakan I. Tanya-tanya tak ada jawapan. Tanya-tanya. Saya nak jawab ni kejap. Apa soalan yang pertama? Sorry bos, apa? Apa dia ni bos saya fikir. Tidak fokus. Panjang saya cerakinkan tadi. Okey. Kenapa asyik lagu sedih-sedih? Okey? Okey. Sebab dia di awalnya sedih, biar pengakhirannya lagu gembira. Blushing nampak. Jack, saya okey. Okay, so bila lagu gembira? Bila lagu gembiranya? InsyaAllah. But to be honest, I listen to the last new song, Never Enough With. I think it's really good. Thank you. Yeah, obviously she's a brilliant singer. Tapi bila tengok video tu macam agak menyedihkan juga. Saya tak nak hanya sedih-sedih saja. Ni collaboration. Tapi you dah buat I happy lah. So thank you. Okay. Tak apa, nak jawab tapi sorry. Itu tukar topik. So kerja sama dengan siapa? Buat lagu ni. Ade Govinda. Apa namanya? Ade Govinda yang buat lagu masing-masing. Ade Govinda. Ade Govinda. Govinda tu nama grup silap. Oh, the one yang dia yang main gitar dalam music video tu. Yang confused ingat yang macam pukul you dekat dalam. Pukul lah, dah nak pukul. Oh, itu pelakon namanya Rangga. Saya tak ingat lah Rangga. Okay. Ada satu telur ni nak makan. Nak YB tidur. Ya. Jangan risau. Dia tidur. Saya akan pastikan saya dapat 7 jam. Kalau saya tak cukup tidur, I will take short naps in between. 15 minit, 20 minit. Tadi dalam perjalanan ke sini pun tidur dalam kereta 15 minit. Sian Jack kan, dia kena drive. Sebab Bella je selalu tidur cukup. Dia punya sembang tidur cukup. Bella ni je dah letak dia punya apa? Dia punya phone cover. Kena cukup tidur minimum 7 jam. Tapi dia tengok je lah. Ikut ke tak tu, bincang tepi. Okey, nanti Bella tidur cukup. Okey, Bella janji. Janji dengan siapa? Tanya semua. Tak baik ibu tahu ni. Ya. Tak baik. Bila dah dewasa bahawa benda tu benda yang salah. Ya ke? Okey. Ubahlah. Okey, Ubah ke ubah, jalan yang betul. Kembali ke bekalan jalan. Okey. Boleh. Letih je gelap. Itulah. Okay, thank you yang beli. Wah, ramainya yang dah beli. Thank you. Tadi kelas VM, sekarang kelas kesihatan. Ya, betul, saya setuju. Okay. Tapi sebelum tu, sudah dalam ni. Okay. Kita tunjuk dengan korang. Hari ni. Actually ni limited sebab tinggal sikit. Lepas ni dah tak ada dah edition ni. Series ni dah tak ada dah. Kotak comel ni macam ni dah tak ada. So bantu korang nak simpan ke kenangan. Dan memang I buat dia macam limited edition. So korang boleh dapatkan. Bella dah letak dah beg kuning. Bella tunjuk Korang nak Bella pakai loyal. Okay, Bella pakai ni dulu lah. Loyal dulu. Sebab Bella kan loyal. So dia dah angkat dah, dia akan tengok. Tak betul. Loyal ke lawyer?
Lawyer pun boleh juga. Baru habis syuting jadi lawyer kan. Tapi lebih kepada lawyer buruk lah. Okay. Okay, biar tunjuk kat korang. Tak apa, bagi YB makan. Lawyer je. Okay. Bila release new produk, InsyaAllah. Sebab Bella tengah banyak sangat kerja nak habiskan. Sebab Bella Bella semua je nak buat. Dia nak menari, dia nak menyanyi, dia nak berlakon, dia nak jadi businesswoman, exceptional parent, jangan sekali lupa benda tu, amazing mother. thank you. Tapi semua benda je nak buat. Masak pun dia nak masak, jual makanan pun dia nak jual, buat kuih pun dia nak buat. Produk, bukan cakap produk placement, R&D produk pun dia nak buat. Tu kata alamak tak ada masa dah. Jadi PAYB lagi. Tak, padahal saya bodyguard, sebab tu saya pakai macam ni. Bodyguard Kau nak cakap you bodyguard, tak percaya lah. Kau nak sampai pun tak ada. Jahat. Ya, itulah. Cakap tak apa. Okay. So yang ni Dah just letak on top Korang tengok Ni loyal tau. Dalam ni dapat semua. So okay je. Ni Macam mana nak untung lah. Look at the colour. You berikan 3 in 1. Tak apa. So I suka. Pasal I jual apa-apa pun at least semua orang boleh beli. Cantik kan? Kenapa tak? Sebab makeup dia agak tebal. Jadi sesuai bila lipstick tidak terlalu merah. Quite nice. Itu yang lawyer kan? Loyal, yes. Sebab pada zaman dulu kala Bella baru pakai warna ni je. Tak tu Bella keluarkan my own product this colour. Sebab Bella pergi mana orang akan tanya, Bella cantik lah gitu. Okay. Dan beli, thank you. Bila dah macam ni, korang boleh pakai gloss on top. This is the gloss. Dia macam crystal. So memang nama dia crystal sebab dia clear. So baby korang nampak macam shiny, macam sexy, macam tu. Macam apa? Macam berkilat-kilat, shining gitu. Fashion shiny. Korang perasan tak Ariana Grande selalu sangat pakai, bibir dia selalu macam berkilat-kilat, macam basah-basah gitu sebab dia pakai gloss. Okay, jumpa besok. Oh, besok saya cuba bawa Belova, okay? Dia kata letih lah. Bukan saya letih, saya tak faham. Itu je lah. Kalau dia faham pasal basic, saya risaulah. Lepas tu saya rasa sangat bernasib baik jadi seorang lelaki. Tak perlu pakai makeup, tak perlu pakai lipstick, bangun pagi apa. Orang komen YB nampak makin handsome. Sebab Bella kat tepi. Macam Bella kosmetik je, semua saya kosmetik air wuduk. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Nurnya nampak. No, but seriously, I don't wear a lot of products. Tapi tetap handsome. Dia penat Tahu tak pakai. kenapa? Sebab dia tidak ada jalan pintas. Bersukan sajalah. Saya lihat orang cocok nak buat ni. Bersukan je lah. Bila bersukan, we burn calories, we look better. Ni nak cucuk ni. You ada orang tanya ni tahan lama tak? Ingat I pernah pakai kita ada kat Mua masa tu kan. I tak ada touch up pun tanya dia. Betul? Memang tahan. Quite impressive actually. Bella memang sekejap je ni tau. Korang satu cakap just beli je kat beg kuning sekarang sebab Bella memang sekejap je. Lagi 5-6 minit macam tu. Tak, sebab Bella ni dia tak dia duduk diam tu je. Dia macam nak makan pun dia nak bekerja. Dan I tak makan. Masalah dia tengah makan. So Bella fikir Ni apa? Ni apa? Dia makan tadi apa? Kalau Itu you berbual. sabar. Makan. Tercakap sabar sudah. Maksudnya saya tengah geram tu. Tapi saya Apa? saya tercakap saya tengah geram tapi saya tetap tercakap. Tak geram. Adakah kejujuran itu salah? Tidak lah. Tapi sebab Intan tengah makan. Jadi kenapa? Why not? Sebab ramai yang tanya bila Bella mau buat Belova. Astaga. Iya bah. Beg kuning tak ada? Ada kan?
akan okay. Yelah, ramai nak jumpa kat Sabah tu. Esok. Sayang yang tak boleh join. Ya. Tapi tolong sampaikan salam saya kat Adam Syamil. Kenapa kesalahan kat ada Syamil je? Lah, tu nak kali salam kat you kat tepi ni. Saja je. Oh, Kak Adam is a really nice guy, is a friend. Dia memang dah jemput untuk saya ke Sabah, tapi saya ada kerja. Tak apalah, kita kan nak berteman. Itulah, saya harap korang beri sokongan kat dia lah. He's a young entrepreneur. Dan nak jadi usahawan muda ni kita tahu semua tidak mudah. I'm very proud of him. Dah hilang. Tak tahu kenapa macam tu Suara Bella memang tak reti lah. Memang nak kena. Tak ada. Okay, padam. Dia kerti Sabah. Sebab dia bilang Sabah macam boring. Dia selalu kenakan kita kan. Tak apa, saya tenang kerana saya dapat pahala lebih bila di lah. Ya. Okey, tak. Dia sangat suka Sabah. Dulu bila saya berkhidmat dalam kementerian, dan nak setiap bulan saya turun Sabah sampai ke tahap yang ramai penjawab kata Sadiq ni ada history diam-diam kat Sabah. Sebab saya turun Sabah je. Tak, padahal Sabah perlu banyak pembangunan infrastruktur. Mana infrastruktur bukan. Dan saya rasa Bella pun tahu, sebab nak pergi daripada satu kawasan ke satu kawasan ni dalam kereta 2-3 jam. Jalan dia bagaikan bulan. Bella minggu lepas kawan-kawan, sebab dia kena ulang alik Sabah KL ni. Sebab dia buat satu job. Lepas tu dia ingat likas tu pitas itu likas. Dia ingat pitas tu terletak di Kota Kinabalu kawan-kawan. Saya anak Johor pun boleh tahu yang pitas ni jauh daripada KK. Dia tak tahu. Sebab dulu dia ada ramai sumandak Sabah. Saya tidak tahu. Sumandak Sabah mana? Tak ada jawab kan? Tapi itulah. Baru dia tahu bahawa dia 2 jam, 3 jam, 4 jam daripada KK. Tapi baguslah, biar saya beritahu Bella, dia perlu mengalami pengalaman untuk menempuh jalan raya berbentuk bulan-bulan. Berbentuk apa? Dia macam bulan je. Okay. Next. Bulan-bulan, ya. Tapi tahu memang tak betul. Bulan macam mana? Tahulah. Dia ada kawah-kawah. Okay. Tapi kesian lah. Malaysia ni patut jadi negara maju. So, tak apa, Bella kena lagi banyak turun ke kawasan-kawasan ni. Nanti saya yang bertukang. Saya yang pergi. Bella banyak dia buat kerja amal, tapi dia tak tunjuk kat orang. Malu bah. Benda baik patut dikongsikan, boleh dijadikan inspirasi supaya lain ikut sekali. Salah ke? Takut orang bilang menunjuk. Orang menunjuk tu patut join sekali dan turut memberikan sokongan dan bantuan kepada orang yang memerlukan. Baiklah. Oh yes, memang waterproof. Maksudnya kalau kita minum ke apa, dia memang masih ada situ. Okay, lepas tu ini adalah code NIDI. The next Memang one. waterproof. Yes. Kalau saya campak air Campak. orang nak tahu. Actually Bella pernah swimming and masih ada. Ya ke? Bella boleh swimming ke? Korang perlukan saya di sini untuk semak imbang tu. Sebab tu saya kat parlimen, saya mainkan peranan semak dan imbang. Okay, ni saya pakai. Thank you for the gift, Aziz. Okay, ni adalah kod NIDI. Okay. Yang ni tak payah pakai gloss. Ini Bella punya tips lah. So, this colour agak bold. Macam orangey yang kata. Bila ada yang lain tu, Bella dah tak tahu dah macam mana nak kekalkan dekat situ. Sebab dia asyik-asyik hilang.
Nanti Bella akan tanya beli kenapa. Sebab dulu tak ada pun. Bella tahu tak kenapa. Memang apa dia? Pergi ride apa? Tak faham. So ni colour ni nampak tak? Dia lebih terang. So kalau makeup macam ni memang Bella yang pakai lagi satu tu yang nude, yang kenapa yang tadi tercampak kami? Sorry. Memang dia tak tahulah Bella. Dia tak tahu. Nanti Bella tanya, okey kenapa? Bella kan ada kawan-kawan kat TikTok. Pergilah diorang. Okey, nanti Bella belajar lagi. Kejut Acik, ya ke? Tak apa, besok Bella buat live lagi. Sebab tak perlu beg kuning. Okey, kena cakap beg kuning ke? Dia memang boleh detect macam tu ke? It's okay. Servis Bella tak kisah. Bella dah agak dia mesti ada something to do with that. Sebab memang Bella dah edit dah. Tapi dia tetap ada benda tu. Dia macam dah auto generate macam ada hours and Bella. Dia dah itu dah tadi dia tukar. Thank you. Jangan letak benda tu. Bella guna bawah sikit. Dia tak nampak telova. Cantik kan ni? Actually ni Bella terbuat besar. Bella next time nak buat dia macam ni je. Macam cute je tu. Ni betul besar. Soalan tu. Jangan tu. Jangan risau, saya okey. Kat setting tukar on product. Sekejap. Comel lah korang ni. Kat setting tukar. Tak ada. Tak apalah, next time Bella buat yang tu. Apa? Orang kata pergi kat setting and tukar on product. Tak apa. Nanti Bella buat. Bella rasa sebab diorang dah ramai sangat guna untuk masa Bella dengan Dolce semua. Dan diorang memang ada macam scan apa, Bella tak tahulah. Bella tak tahu. Thank you. So tired. Bella nak makan kat dalam ni. Bella makan dulu Bella. Jangan sampai lupa makan. Tidur lupa, makan lupa. Lebih baik tak lupa saya. Jangan gelak saya. Gelak? Ya, kelakar tau. Ya Allah. Okay, sedap sedap minum. InsyaAllah. Dia dah balik ke Sabah bila? Mandi. Isnin? Lama juga kan Sabah? Macam air kosong tak? Air kosong? Ada? Beli air kosong, bawa air kosong sendiri. Korang ada tengok tak? Mana air kosong you? Tunjuk ada tak? Tunjuk mana botol air kosong? Botol air. Tunjuk. Meh. Nampak tak? Ini adalah air botol yang sebenar. Yang saya rasa korang pun tahulah saiz macam ni. Ini air mineral Bella, air botol je. Nampak tak? Nampak tak saiz je? Ni macam saya tak tahu. Asal budak ni untuk bayi. Untuk baby. Ni. Okay, sabar. Okay. Ni macam tak payah letak air tau. Sikit je. Bella kata itu botol Ara, Bella tukar. Bukan botol Ara. Saya ada video bukti Ara kata, mami kecilnya. Aiden lagi besar dia. Dia dah gang dengan Arang Aiden.
Apalah. Tak, keluar kau untuk you pun tapi tak nak minum mana. Tak. Kenapa kena tutup balkoni? Tak apalah, dia je. Okay guys. Betul. Bella ni takut nak jumpa doktor. Dia lebih takut nak makan ubat. Aku tak tahu kenapa. Apa yang takut sangat nak makan ubat. Sebab tak perlu kau ubat. Ada you. Tak boleh. Jangan main-main dengan sakit Jangan main-main. Ubat tetap perlu dimakan. Okay, korang lagi 5 minit. Thank you so much for your support. And Bella akan buat live lagi esok. And kepada yang belum tengok music video Bella, dah boleh tengok dekat YouTube dah. You dah tengok dah? Seriously, you tanya I pada tadi kita tengok bersama kot. Tengok je ni. Lupa. Kaki mana ni you tengok tadi? Hey. Jack belum tengok. Kan? Jangan nak jadi mata. Jack belum tengok music video kan? Jack tak ingin berpisah dengan seseorang. Janganlah suruh dia tengok lebih indah berpisah. Jack. Jack steady je. Okay. Makan ubat. Okay, insyaAllah. Bila akan makan ubat. Tolong nasihatkan dia. Tolong kalau ada doktor-doktor di sini, doktor bertauliah, saya tidak bertauliah lah. Tapi saya tahu bahawa doktor nasihatkan saya untuk makan ubat bila sakit. Apa definisi handsome? Oh, senang sangat nak jawab tu. Tengok sebelah saya ni. Inilah definisi handsome untuk Bella. Bahaya ni. Perempuan yang mulut manis ni kadang-kadang bahaya. Dia ke? Dia pun mulut manis, dia cakap kita. Masa tu kita tanya betul-betul apa dia bisa cantik. Semua orang dah faham ni 311. Kenapa dah bahan? Sebab macam benda baik. tak adalah. Okay, tak apalah. Okay, thank you so much. Semua spontaneous dia, bukan main-main. Yeah. But thanks for supporting Bella. Yes. I know how much of a hard worker she is. I've witnessed it first hand. So ya, ulang alik Sabah KL, shooting sebelah pagi kat sini, naik flight, shooting belah malam kat sana, datang balik hujung minggu bekerja, tak cuti. Tapi tunggu nak tunggu jogging je sama-sama, tunggu kita running. Ni je sembang lah. Betul. Aiden dah boleh lari 5 km, 5 km. Ibunya yang tak habis-habis kata wakil sandakan lah, nombor lari kat sekolah lah. Kita masih menunggu ketibaan Bella Astila, the runner of Sabah. The runner of Muar. Okay, Bella nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah tengok music video Bella, yang dah pergi ke Spotify. Semua lagu dah ada dekat di seluruh digital platform, korang boleh dengar. And lagu ni it's very very special to me sebab ini first kolaborasi Bella bersama dengan Ade Govinda. Mas Ade, Bella record di Jakarta, Bella buat music video di Jakarta. Nanti Bella akan mempromosikan lagu tu, Bella akan berada 10 hari di Jakarta insya-Allah. Lepas tu akan insya-Allah akan digunakan juga untuk sinetron di sana, untuk drama di sana. Oh, you nak join sinetron? Mana boleh jumpa you join sinetron? Sinetron tu tak? Didi. Macam mana nak tengok? Oh, tinggal lagi 100 je lagi. Dia kata lagi 100. Sekarang ada 3 beli. So maksudnya tak tahu lah, ni WhatsApp Bella tinggal 100. Korang boleh tengok tak ada berapa lagi? Sebab Bella pun tak tahu. Sebab macam mana dia tahu? Okay, I pun boleh. So thank you so much. Ya Allah, nak sold out dah. Thank you. So lepas Bella akan keluarkan yang baru, InsyaAllah. Bella tak nak reveal apa. Itu macam surprise. Bella suka surprise. So Bella akan reveal nanti Bella tu soon. InsyaAllah Bella habiskan dua apa yang ada. Serius lah, dah sold out? Tadi muncul 100. So thank you. You kena cakap ada 400 yang beli. Berkali-kali cakap terima kasih. Terima kasih. Thank you so much for your support yang dah beli kat beg kuning. Thank you. Bella ni newbie dalam, this is my own product. Selama ni memang Bella duta lah. So dia orang guide Bella. Yang ni memang own product. And thanks to you juga.
Buat apa? Sebab teman I buat live. Tolong kacau je. Memang kacau. Okay. Kalau tak kacau je kadang-kadang boring. Dari hidup ni kita perlu sentiasa senyum dan ketawa. Itu saja. And jangan lupa untuk dengarkan lagu Lebih Indah Berpisah. Lagu ni yang Bella akan nyanyi esok for the first time secara live. Oh, bila you nyanyi live tak boleh dengar. Tak boleh lah. Abang nanti I record. Okay. Thank you. Lebih tu buang. Kenapa nak dengar lagu yang berkenaan dengan perpisahan? Yelah, I mean tak ada kena-mengena lah dengan kita. Tapi macam lagu tu just lagu lah. Lagu tu sedap. Okay. Yeah. Serius sangat? Tak, I jawab lah apa you tanya. Lepas ni bila kita tutup live dia marah. No. Dia jerit. Apa dah ni? Macam bila dia campak mak dekat dalam video lah dia buat. Orang ingat betul lah macam tu. You ni siapa percaya tu memang tak tahu Bella lah tu. Yelah. Okay, kejap. Sebelum Bella end, Bella nak tukar ni kepada loyal tadi, sir. Tak boleh lah colour ni. Colour ni untuk orang yang tak make up. Ini biar je lah. Sebab dia macam susah dia kena pakai yang tu. Thank you for your support. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Bila nak jumpa lagi? Jangan sembang lah. Orang kata nanti orang jumpa, tak ada tipu. Orang kita akan live next week ke? Oh yes. Bila? Bella lupa. 7 hari bulan. Saya ingat. Pada Rabu malam kan? Bella ni Bella lupa sebab tak nak cakap. Sebab apa? Nanti orang viralkan my video. Ada benda penting yang Bella ingat macam tu lah. Saya pun tak tahu jawapannya. Tapi tak apa kita layan kan? Okay, everyone, thank you so much. Thank you for the gift. Terima kasih. Jack dah cukup gelak-gelak dah. Terima kasih kepada fans makanan pun kita dah habis. Alhamdulillah. Air pun dah habis. Kawan-kawan jangan lupa tidur sekurang-kurangnya 7 jam. Makanlah makanan yang sihat. Jangan merokok. Jangan merokok. Ini muka nak merokok. Thank you. Dia tak smoke. Okay, thank you so much. Semoga kita berjumpa lagi. Thank you for your support. Oh, baiknya. Okay, Bella ke off. Okay, nak cakap apa tak? Orang kata ni bodyguard ke? Bodyguard yang steady. Pagi dan malam. Lawak ni macam tu lah bodyguard. Pagi dan malam. Okay, good night. Terima kasih korang. Thank you yang beli. I think dah sold out. Thank you. Terima kasih. Bella hargai sangat. Saya pun hargai semua kepada Bella kerana membuka banyak pintu rezeki untuk saya terus menyumbang ke MUA. Semua kolaborasi dengan Bella memang disumbangkan sepenuhnya. Sebab Bella pun sayang orang-orang MUA. Dia semua very kind. Tak pernah seorang pun yang macam buat muka. Setiap kali jumpa memang bukan setakat senyum. Dia macam ketawa macam tu. Semua happy. Walaupun Bella bila ke MUA pertama kali makan siput sedut dan tak ada hati nak makan siput sedut. Sebelum ni tak suka makan ikan, ke MUA dah suka makan ikan. Lepas sebelum ni Bella je hanya akan makan ikan yang mata terbeliak. Sekarang dia boleh makan semua jenis ikan. Astaghfirullah. Okay, bye korang. Bye korang, good night. Thank you so much. And take care. And good night. Jangan lupa untuk tidur yang cukup. Minum air putih banyak. Bersenam. Oh, you pula nak nasihatkan orang ni. Jack rekod ni. So bila-bila je tak nak, saya nak tunjuk video ni. Tak, seriously. Bayangkan, Eden dah join lebih banyak kali daripada Bella. Ya Allah, sebab I busy next time I join you. Okay, jangan lupa, okay, jangan kacau. First kali tidur yang cukup. Make sure kena lebih daripada 7 jam. Lepas tu minum. You tidur berapa jam semalam? Tak, kau boleh tolong tanya tak? Sebab yelah, kita nak hidup ni bila kita nak nasihati orang. Kita tidur je. Boleh lepas. Nasihat orang. Okay, apa tadi? Tidur yang cukup. Minum air putih banyak. Minum air putih banyak? Mana yang potong tadi? Tunjuk sikit potong air putih je. Banyakkan makan sayur. Jangan Banyakkan tadi you makan sebelum kita pergi program you makan apa? Maggi apa you makan? Kurangkan air manis. Bersenam. Okay. Terima kasih. Tak, ini Bella sayang. Kita kena saling mengingati. Bella sayang korang, saya mengingati. Bella pun sama. Bella banyak. Ya, baru nampak memang dia bully Bella, bukan Bella bully dia. Okay.
Terima kasih. Kita jumpa lagi. Thank you so much for your support untuk beli Belova. Thank you semua. Assalamualaikum. Good night. Assalamualaikum semua.